Untuk perbezaan dalaman Proton Saga Premium dan Proton Saga Executive, itu yang saya akan terangkan dalam video kali ini. Jom. Alright. Okey, perbezaan interior ataupun bahagian dalaman untuk Saga Executive dan juga Saga Premium. First kita tengok dulu untuk di bahagian pintu, bahagian driver sama konsep macam Proton Saga MC2, ada button untuk control Windows. Premium sama, Executive pun sama. Untuk push start button, kalau version lama hanya Saga Premium full spec saja ada push start button, tapi version baru ni standard ada, Executive ada, Premium pun ada push start button. Ketiga-tiga spek ada. Di sebelah kiri push start button ada button untuk control side mirror punya sudut pandang dan juga ratio headlamp depan sama. Executive sama, Premium pun sama. Untuk steering, Proton Saga MC3 ni ambil steering daripada Proton X50 atau Proton S70. Design totally baru untuk steering Proton Saga MC3 ni. Ketiga-tiga pilihan spek, standard, Executive, Premium pun menggunakan jenis steering yang sama. Dan seterusnya, apa yang paling viral baru-baru ni pelancaran Proton Saga MC3 berkaitan dia punya skrin lah. Untuk Proton Saga MC3 ni datang dengan IHU skrin radio touchscreen dia memanjang konsep seperti ada satu model spek MERS, sama konsep. Dia frame memanjang. Dalam frame ni ada dua skrin lah, satu skrin 9 inci untuk radio touchscreen dan lain-lain IHU, dan satu lagi untuk meter cluster 7 inci sahaja. Konsep dia memanjang. Kalau kita tengok daripada bahagian sudut pandang sisi depan tu nampak macam satu skrin yang memanjang lah. Dia bukan semua fully touchscreen sebenarnya. Dua skrin dalam satu frame yang memanjang, tapi tetap ternampak mewah, sangat cantik. Dan dalam IHU screen ni ada apps yang sangat popular lah, seperti Android Auto, Apple CarPlay. Even Executive pun sama, Premium pun sama. Ada kedua-duanya. Anda tak kisah anda pilih. Cuma yang standard tak ada skrin ni. Yang standard dia button, radio button biasa sahaja. Dan IHU ni untuk Executive dan Premium pun dilengkapi dengan reverse camera. Kalau anda reverse, anda dapat paparan skrin lah kat situ. Nampak belakang punya. Untuk design seat Proton Saga Executive dan Premium ni bentuknya sama sahaja, cuma material yang berbeza lah. Untuk Saga Premium dilengkapi dengan leather seat, fully leather dan Executive ni dia fabric saja, dia kain. Bentuk sama, desainnya, material saja berbeza. Dari segi keluasan kabin dalam, design kabin dalam sama sahaja. Okey, skrin memanjang, steering sama, push start button, design seat, cuma material pada seat tu lah, Premium kulit. Sama juga untuk keluasan bonet belakang, boot belakang pun sama keluasannya. Untuk Executive ke Premium ke sama sahaja. Macam saya explain sebelum ni, perbezaan paling banyak kita boleh tengok pada safety features lah. Untuk Premium dia datang dengan ADAS, Advanced Safety. Untuk Executive more kepada basic safety saja. Pun begitu, anda pilih Proton Saga Executive ni pun safety features yang basic pun tetap banyak. Cuma kalau nak lebih safety, pilih Saga Premium. Di paparan skrin ini saya sertakan perbezaan lebih terperinci table dia boleh tengok kat sini. Perbezaan ketiga-tiga pilihan spek Saga Premium, Saga Executive, Saga Standard untuk version MC3. Okey, kalau nampak kurang jelas kat sini, anda boleh WhatsApp saya, nanti saya send brochure yang PDF, boleh zoom lagi jelas lah. So ini lebih terperinci lah perbezaan untuk ketiga-tiga spek tersebut. Untuk anda yang ada pertanyaan lebih lanjut berkaitan Proton Saga MC3 version terbaru ni, nak tanya berkaitan loan ke, booking ke dan lain-lain, boleh hubungi saya. Ini saya attach business card saya, boleh terus hubungi saya. Saya sale advisor di Proton Johor Bahru. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Dari hati yang ikhlas dah ku ucapkan terima kasih tak terhingga buat kalian yang percaya, yang setia, yang memilih langkah bersama daku, urusan dipermudah ini.